Ya, aku dah lama sampai ya. Ini ke family kedua, family Zaki. Mantap, dekat sini saja dari dua family untuk mencari hasil panas. Tebaran yang pertama, kita tengok hasilnya. Aduh, silap lah saya tak pegang jaga ni. Aduh. Om tengok lah. Pergi sikit. Gambar. Ini bukan nangka apa dia buat ni. Buat BBQ kan. Apa kata buat tolak tapi dia main hang dia. Hang tolak. So apa bilang aku pegang? Hang yang pegang. Gila. Sos kat dalam kecil. 4 SI. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di MK Anjun Channel. Dan kali ini kita nak ke mana? Macam biasa geng, teruskan menonton geng. Untuk maklumat semula, kami sebenarnya dah tahun ini adalah tahun yang pertama untuk kami bercamping bersama family dan kawan-kawan. Dan lokasi kali ini kami nak bercamping tak jauh lah geng, dekat kawasan Tangor juga, di area Batanggali. Dan je geng, kita tengok mana campsite yang kami nak pergi, apa aktiviti yang kami nak buat, macam mana perjalanannya geng. Kami pergi untuk kali ni yang pertama camping 2026, 2 hari 1 malam. Tak lama lah, jadi barang-barang pun taklah banyak sangat. Kata je tak banyak geng, sekali sumbat penuh juga. Tak nampak belakang. Macam itulah ceritanya kalau kita nak camping ni kan, untuk keselesaan anak bini geng. So geng, sekarang kita orang nak bergerak pergi cari makan dulu. Awal-awal pagi ni baru pukul 8. Kita tak kalut lah sebab campsite tu pun katanya masuklah pukul 10, pukul nak masuk ikut sekurang-kurang. Check out dia pun kalau tak silap pukul petang lah, dalam pukul 4, 5 macam tu. Kan support kami geng, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Semoga video ini memberi sedikit hiburan pada anda, ada yang bermanfaat anda ambil. Dan stay tune, teruskan menonton apa yang akan terjadi sepanjang episod ini. Jumpa lagi. Okay geng, kita dah sampai ke tempat kita nak makan. Makan ini. Order dulu lah. Warung Pak Anda. Tengok lah pun kena order. Kita tengok apa menu lagi. Banyak juga menu. Kira dia baru kita pakai sampai. Dia cakap selamat datang. Dah, jajah. Aku dah lama sampai ya. Aku dah selalu sampai. Oh, tak boleh. Oh, dah selalu sampai. Kita sampai dulu, kita tengok apa kita nak makan. Santai-santai. Kan kita kena ambil tenaga dulu ni. Sebenarnya kita nak tak bambang, nak masuk hutan ni. Makan dulu apa yang betul. Makan dulu. Makan pun aku dah dapat. Jadi macam biasa, isi tenaga dulu sebelum kita sampai ke tempat campsite lah kan. Kebetulan lagi aku datang kat sini
Yang tengah basking ni memang aku. Caca. Caca tempat kerja yang sama lah. Tapi department yang lain lah. Caca mungkin dia buat part time dia kat sini lah. Kebetulan group dia off ke, dia buat part time. Nice. Caca. Aku support kawan-kawan lah. Basking, musician semua aku support. Sebab kita jiwa yang sama. Aku ni minat muzik, minat seni orang kata. Nyanyi ke apa semua okey. Semoga Caca dimurahkan rezeki dan semoga perjalanan aktiviti kita selama 2 hari 1 malam sukses. Stay tune kan. Masih tunggu kawan-kawan lagi ni. Kawan-kawan tak ramai lagi, kami nak makan dulu lah. Bye. Jangan. Rakam sikit masuk YouTube aku boleh kan? Orang kampung mencari ilmu di kota. Orang kampung bernyata. Cukuplah sampai di sini. Bismillah. Beda lah kan. Makanan dia okey lah. Tapi ramai kat orang. Kebetulan hari Sabtu kan. Ada yang kerja pun singgah, ada yang cuti pun datang singgah makan dulu pagi. Menu dia menarik lah, banyak menu-menu yang ala-ala kampung. Cawan je ni. Ini cawan ni macam nostalgia zaman aku kecil. Sekarang yang dulu banyak-banyak kan korang telur pula. Gambar ha? Wah. Okay gang, ini satu family rakan kita untuk camping. Ini dia family kedua, family Zaki. Berapa orang ni? 5 orang, alhamdulillah. Family seterusnya. Mantap, dekat sini saja dari 2 family. Makan dulu macam camping okey ni. Mental dah kuat lah sekejap lagi. Yang kita tengok siapa yang nak pasang kemah. Orang bujang tinggal yang ni Lagi 3 orang bujang 2 orang Siapa tak ada? Tempat kan Raja. Arak orang lagi bujang kan. Aku dah selesai makan. Sekarang kita nak bergerak pergi ke campsite di Batang Kali kan. Kita bergerak ni geng lebih kurang 5 biji kereta. Kita konvoi menuju ke lokasi dan kita mengharapkan aktiviti kita selama 2 hari 1 malam ni berjalan dengan lancar, sukses dan gembira guys. Stay tune.
Siap Malaysia. Soju Riverside ya guys. Kita dah masuk simpang Soju Riverside. Alhamdulillah. Dengar cerita ataupun tak Okey geng, Assalamualaikum. Sekarang kita dah sampai geng di campsite kita ni, Soju Riverside. Semua geng-geng kita dah sampai. Nanti kita setting lah. Kita tengok tapak lu macam mana kita nak setting. Stay tune guys. Okey geng, ini kita punya ruang untuk kita melepak, ruang masak semua kat sini ya. Kita buat tengah-tengah ni. Yang dia bujang uruskan lah. Orang bujang ada padahal. Bang berkicap ke bang? Power ramai. Orang bujang. Ini semua mainan masa kecil. Okey. Ni kita punya cabin. Berapa cabin kita ambil ni? Okay. 3 cabin. So, kita dapat je dekat sini ya. Kita baru pasang sunshade. Relax dulu. Panas tak tu? Harap-harap malam hujan. Okey, maka selesailah. Sudah kita set up kamera kita macam tu ya. Uglu kita pun malas nak lebih-lebih. Simple-simple sudah je. Mari kita tengok kita punya kawasan sekitar dan kemah kawan kita Ayo. Cukuplah. Dah tak lara. Lama sangat aku tak jembing. So macam inilah hasilnya. Daripada tak ada. Ya ada. Okey, kita tengok kemah kawan kita. Ini kemah budak-budak bujang. Simple tapi syahdu. Ini ruang untuk kita berkumpul, ruang makan kita. Kemah Unta M, Kemah Zaki. Ini kawasan-kawasan sekitar kan. Kawasan dusun ni sangat menarik. Kita tengok kemah dia. So guys, aku lupa lah. Campsite Soju Riverside ini dia jiran sebelah dia ni campsite. Apa kau
So aku dulu dah pernah datang kapal kau. Jadi sekarang kita cuba sini. Oh, cantik kan? So yuk riverside. Tengok sekali sekejap. Oh yuk, menarik. Wah, ada tempat dalam kan? Tak lagi macam ni. Ada tandas. Ini ada tandas ah. Tengok tandas ni macam tandas wanita saja ni. So ini tandas wanita. Kalau tak faham juga dia punya simbol ni. Tak tahu lah. Ini dia punya surau. Alhamdulillah ada surau kan. Kita solat zuhur. Ada surau ni. Alhamdulillah disediakan surau. Ada kipas. Baiklah fasiliti. Dia punya current 24 jam. Surau soju. Dan ini tandas lelaki. Tandas perempuan aku malah nak masuk lah, takut ada orang. Tandas lelaki macam mana? Berapa pintu? Oh, cowboy punya style. Mandi macam ni. Okay. Ya. Mandi cowboy. Syang. Yang mamak berkumpul. 3 sahabat kita. Dia ambil kabin. Rumah kabin. Salah satu ni. Tuan ada gitar ni. Dan muzik. Macam gitar ni. Okey tak? Komen sikit. No comment. Alamak. Simple je. Kena komen sikit. Oh, kabin dia tak ada aircon. Mari kan kita tengok kabin dia dulu. Alhamdulillah. Oh, okay, kabin tak ada aircon. Ada satu katil queen. Nice. Cuma siang ni sebab sekarang musim panas memang dia panas sikit lah. Panas betul. Panas betul. Kecau lah setup. Dia okey lah, dia tak ada pasang kemah. Yang pasang kemah lagi berkicau. Maksudnya kabin ni simple je lah. Berapa harga satu kabin? 110. Satu kabin ni 110. Dapat 60 lah kemah. Dapat kemah kat campsite ni satu tapak RM60. So kita ada 1, 2, 3, 4 dapat je ni. 4 tapak, nice. So jelaskan ini musim panas. Agaknya lepas makan tengah hari kan kita terjun sungai lah ni. Ini semua kawasan dusun. Yang penting kita kena hati-hati jugalah. Takut pokok-pokok ranting kering jatuh. Alhamdulillah takat ni tak ada yang ranting kering. So juga kan. Ya kan, stay tune. Kita tengok apa lagi aktiviti kita untuk hari ini. Buat masa ni kami sedang menunggu order makan tengah hari. Sampai makan baru kita plan apa nak buat. Geng-geng bujang. 2 orang ni baru sampai. 2 orang tadi kata pergi makan kenduri dengan open house dulu. Oh, ingat kan datang malam. Datang awal pula Badul ni. Badul betul. Anak Yun. Betul lah Tan. Anak Yun. So, kita tengok Apa nama dia? 2 orang sekejap lagi pasang kemah berkicap ke tak? Okey ke? Komen sikit. Minta maaf ya datang lambat. Sebab saya tadi pergi rumah kekasih. Rumah kasih. Rumah kekasih si Badul. Open house lah. Benar. Makan sedap. Ada kambing tadi. Alamak, bungkus lah kan? Ini tak adil betul lah. Dia minta bungkus tadi tapi kita malu lah. Boleh bungkus. Biasa sampai kampung kita raya kat mana? Dekat hutan. Kadang-kadang kita beraya di hutan. Pergi rumah kaki otai ke kaki. Ya kan, kita makan tengah hari dulu. Kita punya makanan kita beli dekat luar lah. Kan? Biasa saya nak mandi lah. Penat. Nak mandi. Nak mandi? Boleh. Teruskan mandi. Pasang kemah dulu. Mana tapak kemah kita? Belakang. Kan seller rokok tu. Okay, makan dulu.
Mantap. Volkswagen? Alamak, Volkswagen better ke apa ni? Polo? Kalau rasa nak beli, ni rujuk saya. Saya SA untuk Polo. Wah. Biar. Seller top ni. Makan lagi. Makan. Anak-anak makan lah. Okay, ni ruang kita kumpul sekejap lagi. Buat BBQ. BBQ kita setting kat mana ni? Dengar cantik kan? Sekarang ni ya. Mantap. Kita set up dulu bagi cantik. Seorang lagi kemah belum naik. Belum sampai. Okay, kita stay tune. Kita tengok member nak pasang kemah ni. Okey, kemah saya dah siap. Macam nak kemah saya? Bagi dia orang buat pula. Ada lagi paku? Ada lagi. Dua lagi. Kalau ada batang pun cantik lagi. Baru dia tegak. Kita orang member apa yang ada. Baru dia kembang sikit. Yang mana yang nak kayu? Baru dua lah. Dua tengah Balik pula. Pintu. Okay. Ngam. Orang bujang belajar pasang kemah. Alhamdulillah. Kemah simple je. Jangan. Sabar. Okey kan. Maka selesailah sudah set up kemah budak-budak bujang. Wah, simple is better. Mantap. Okey kan. Sekarang waktunya kita memasang jaring untuk mencari hasil tangas. Kena buat batu nanti. Berapa meter ni? 30 mata. Ui, baik. Harap-harap ada hasil ya. Tapi belakang kena letak pemberat tu. Lagi kan? So satu tim lagi menjala kan. Kalau mau sedapnya kena air sejuk. Tebaran yang pertama. Kita tengok hasilnya. Aduh, silap lah saya tak pegang jaga ni. Aduh. Ada ni. Oi. Tai. Komplain kuat lah. Panas. Naik atas. Memang panas tapi topi tak pakai macam mana? Orang rumah kebal ni. Wah. Masuk air lah. Oh, sedap. Mak kau tanam mula. Kita cuba bergerak ke bawah lagi. Kita tengok hasil ni sama. Jadi ke hidup. Wah, panas balik. Macam tu. Okey tak? Belum berhasil. Belum lagi ya. Harus kuat ni katanya. Kuat. Ketek kuat. Lepas ni kita cuba plan ajak grup D ramai-ramai datang. Oh, baby main air. Sejuk. Hai, kita dia. Ada ikan lah sebenarnya. Tengok. Boleh tengok ni. Bye. Ni semua. ini semua acak pro je sebenarnya. Oi, Dapat tak dapat belakang cerita. air sampah. Sampah tu sebenarnya salah satu rezeki kita juga. Kita takut atas air hujan turun. Ni pun dah rasa yang Air dia kuat. Matahari tu tak ada, risau. Rasa cantik. Okey, betul. Ni kenalkan kawan saya. Nama dia Amirul Farid. Tapi kita orang panggil dia Otai. Ni semua dia yang punya plan ni. Otai. Rancangan dia. Dan AKA Badul. Betul, AKA Badul. Dia lah Badul, dia lah Otai. Kita tak panggil nama yang sebenar. Kalau tadi dia yang sebenar. Bukan nama sebenar. Betul. Ini setup ni. Ini berpeluh bukan mandi ni. Berpeluh ni bukan mandi. Setup ni saja. Tengok.
Apa? Banyak ikan ni. Ni ikan semua ni. Mak. Kalau saya Hasil belum lagi ni. Belum ada hasil lah. tak nampak ikan, nampak yang view ni untuk ni lah. Sekarang hasil yang ada daun-daun ni. Daun kering pun. Bawah ni keluar. Batu-batu ni. Batu-batu. Kau tak jangan lebih aja. Lepas. Alhamdulillah. Woi, ikan sebarau. Okey geng, hasil yang pertama. Walah mantap be. Tengok. Ni. Biar. Oi, sebarau sia. Ada saya. Masuk kaki dah keluar. Sikit. Gambar. Masuk. Ini rajak mana dia? Dia bumbung. Berendam tu geng. Sejuk kat badan. Best ya. Sedap lah geng. Tengok kat atas tu macam hujan. Kita hujan gelap tu. Alhamdulillah dapat rendam. Tadi sebab panas. Kalau dah redup sikit kita rendam je. Ini bukan nang ke apa dia buat ni? Badu. Allah puyuh je. 2, 3. Lah tak cantik. Panggil mula. Dua ambulan dia dekat sini macam mana? Kita tengah buat BBQ kan. Sudah tu buat tolak tapi dia main hang tolak. Ni beg lah. Keep. Pecah kan dah. Kenapa? Makan tak? Nanya member. Tumbuk. Asap duduk di depan muka macam mana? Kipas tak lalu tu sana. Dulu kita belajar lepas 1, 2 kan. Memang lah. Kita belajar lepas 1. Kita mau kan? Pertama kita ni macam biasa. Aktiviti kita buat aktiviti BBQ. Selepas kita masak-masak BBQ ni kita akan makan ramai-ramai lagi. So sekarang BBQ kita pun hampir dah nak siap lagi. So, nanti kita kumpul lah. Belakang tu tempat kita kumpul. Belakang ni kita akan letak makan semua kat sana. Kita akan makan cara berjemaah je. So stay tune gang. Kita tak boleh buat apa tu. Kita letak. Ni balik tu okey. Mana boleh. Belakang lagi kering lah. Masuk mulut je lah. Nampak ni try.
Jangan bunyi dulu. Ambil yang apa? Assalamualaikum gang, selamat pagi di hari kedua kita di Sojuk Riverside gang. Jadi pagi ni macam biasa awal pagi kita bangun solat subuh. Sekarang waktunya kita santai, kita nak buat sikit makan pagi. Kemudian kita akan pelan-pelan kemas barang lah. Tengok kawan-kawan semua pun dah ramai yang dah bangun. Ada yang dah kemas sikit-sikit dan yang lain tengah panaskan makanan geng. Makanan yang kita makan malam tadi tu, BBQ set semua tu, ada balance-balance sikit tu, kita panaskan pagi ni untuk kita buat sarapan lah. Jadi geng, aku macam biasa ambil udara segar pagi-pagi ni, pusing sikit dari kawasan campsite ni. Sekarang jom kita tengok apa kawan-kawan kita sedang lakukan. Wow, pagi-pagi berkabus bukit-bukit ni dengan bunyi burung macam tu indah ni. Kita tengok apa kita buat tu geng. Okey, siapkan bara api dulu. Kita akan panaskan ayam yang kita dah makan malam tadi. Oh, panaskan badan punya. Tak tahan sejuk. Jangan awak. Panas badan, saya panas badan. Macam ni lah pagi-pagi tu. Dia jaga-jaga nyamuk tak ada tapi semut banyak. Itulah betul. Semut api pula tu. Tengoklah air. Air pasang, air ni, air naik tu. Air pasang lah tu. Air pasang pagi. Bawah meter 4.5. Air naik lah. 5.2. Air. 8. Kita tengok air je kan. Kata air naik pula. Orang kata air naik sikit kan katanya. Malam tadi di kawasan atas bukit tu hujan. Tapi masih okey lagi lah walaupun air naik. Tak tinggi sangat mana pun. Kalau tinggi macam ni, wow, sedap tahan pukat ni. Hasilnya macam padu pagi-pagi. Air keruh tak ada kan. Berhadapan campsite Sojuk Riverside ni. Tak sure lah geng. Campsite ke apa depan ni. Cantik juga. Gosok gigi ke tak pagi-pagi ni? Biasa laki kau. Aku gosok. Aku gosok. Saya kumur kan. Basuh kepala. Orang basuh muka ni basuh kepala. Panas lah. Ya, dia basuh kepala dia yang pergi jadi. Aku siap mandi. Semua dah bangun, dah santai-santai. Mungkin lepas ni makan pagi dan kita akan pelan-pelan berkemas barang lah. Ada yang plan nak gerak dulu sebab ada lagi jemputan open house katanya. Sempena ya minggu ni minggu akhir Syawal rasanya. Jadi mungkin ada yang rakan-rakan lain kawan-kawan yang buat rumah terbuka kan. Macam kami pun ada juga rumah terbuka satu rumah je hari ni. So geng, teruskan menonton, stay tune.
woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Okey geng, pagi ni kita tengok hasil kita mencaring dan menjala. Oi, besar-besar. Ini apa ni? Tengah ke sebarau? Wah, semuanya saiz. Tak kecil, tak besar. Ini campur ni. Ada sepat juga kan? Sedap-sedap. Okay, sedap. Alhamdulillah ada hasil. Aduh. Ini orang kata goreng sedap, masa asam pedas pun sedap. Tak. Ada sungai ni bukan biasa-biasa lah. Walaupun air, dia mana air pasang ni lagi syok kan. Lagi banyak. Air korong ni jadi. Aduh geng. Air tu makin ada ikan lah. Ada ikan lah. Air jernih mampu sikit lah. Sebab dia nampak dia lagi. Aduh geng. Kita tengok nanti. Sebab lau. Okay, geng. Maka kita dah selesai dah untuk episod trip camping kali ni. Macam biasa, sebelum kita balik, kita akan check dulu kita punya tapak kita. Hui, banyak binatang. Cek tapak dulu, cek paku pancang semua. Kita harap tak ada yang tinggal. Sampah semua kita dah kutip. Kita kena buat double check. So harapnya semuanya okey lah geng. Mau kita tengok sekejap. Okay, tapak kemah kita pun dah clear. Harap tak ada paku. Memang kawan-kawan kita pun nice. Dah clear. Sampah semua kita dah kutip. Okay geng, macam biasa geng, campsite ni korang kumpul semua sampah-sampah korang tu, tinggal dekat sini. Nanti owner campsite akan buangkan. So kita tak perlu bawa keluar lah geng. Itu yang penting. Terbaik. So macam biasa geng, inilah endingnya. Jadi kita akan bergambar dulu sebelum kita balik. Semua pun dah hampir siap. Maka geng, selesai episod ini. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton sehingga habis. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen geng. Semoga anda semua terhibur dan ada sedikit memberi manfaat kepada anda semua. Kita jumpa lagi di next episode yang akan datang.